Ming, aku nak tanya kau pendapat PMX baru-baru ni pergi ke Rusia bertemu dengan Putin. Okey, kerana kebetulan kita berada di Russian helikopter, maka Naki bertanya tentang PMX ke Rusia. Lama, dah hampir seminggu. Tapi masih lagi duk sindir tentang lawatan tersebut. Untuk makluman, lawatan tersebut bukan sahaja boleh menambah dari segi teknologi, ekonomi, pendidikan, tetapi lawatan PMX dapat memperlihatkan ketokohan pemimpin kita, Perdana Menteri Malaysia, yakni PMX kita, apabila berada di Rusia, memperlihatkan sama taraf negara kita dengan negara luar. Walaupun sebelum ni orang lihat negara Malaysia ni kecil, tetapi bila melihat Perdana Menterinya dengan pemimpin besar, yakni Rusia, yang ramai pemimpin luar kalau berhadapan dengan Putin, seakan mereka itu kecil. Tetapi tidak PMX kita. Bagi saya, bagi hamba, lawatan itu sebenarnya selain daripada banyak pulangan dari segi pelaburan ekonomi, dia juga memberikan satu gambaran negara kita sudah pun kembali pulih di mata dunia. Ada satu kata video mengenai Anwar dengan Putin bergurau mengenai poligami tu. So, kau rasa macam mana? И я спросил господина премьер-министра: господин премьер-министр, вот 3 трона стоит. Один для царя, второй для его жены, царицы. А 3-й трон, как вы думаете, для кого? Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: для второй жены. So, which one on the right? I said, of course, the wife. On the left, I said, the second wife. Then I feel the second one on the left is the mother. Okey, tentang poligami. Sebenarnya yang duk sindir itu pun, kalau kita tengok ustaz-ustaz mereka pun kalau nak mengajar, itu je lah gurauan, bahan lawak yang mereka gunakan untuk mengajar. Pun begitu, saya ingin maklumkan bahawa PMX bukanlah sengaja, tetapi dalam keadaan cepat dia bergurau. Pun begitu memperlihatkan bahawa PMX kita ni tidak kekok, tidak takut untuk bercerita tentang Islam. Dan PMX juga tahu Putin seorang yang terbuka dan tidak anti-Islam. Putin adalah KGB tahu, mantan KGB, mantan panggil unit siasatan. Putin tahu siapa Anwar Ibrahim. Dan Putin juga seorang yang kuat dari segi prinsipnya. Kalau seseorang itu betul-betul Putin tidak boleh terima gurauan itu bukan cara Putin bercakap. PMX berjaya menutup mulut-mulut yang memfitnah PMX. Kononnya PMX ini adalah ejen Amerika, ejen Yahudi, ejen Freemason. Dan memperlihatkan juga Malaysia ini betul-betul berada di landasan garis tengah. Kita tidak American, tidak China, tidak Rusia, dan bahkan kita tegas, bahkan kita boleh bercakap tentang negara kita. PMX boleh bercakap di hadapan Putin tentang kapal terbang kita yang ditembak itu. PMX boleh bercakap apa saja di hadapan Putin tanpa takut. Kenapa? Negara kita berprinsip, negara kita berkecuali, dan Putin sebagai seorang mantan KGB, kalaulah PMX ini ejen Amerika, dia takkan dilayan sedemikian rupa. Jadi sebenarnya lawatan ini dapat menutup mulut bahawa PMX kita adalah ejen Amerika. So, terima kasih. Selamat datang ke 5.